Assalamualaikum geng. Ni hari yang kedua RZ member 7.0. Awak mau tengok 16 tu kita. Ni aku dah masuk lagi ni. Dah masuk lagi dalam. Ni hanya di luar. Nampak tak pagar hanya di luar nu dalam tu. Apa? Awak mesti je aku akan masuk buat video cung je ini. Okey, jom. Kita masuk. Oh, mana motor? Belah-belah ni kedai-kedai makan Kedai makan, jual air. Mari beli baju Gaban Saleh official 300 beli baju boleh menang motor. Mari beli baju Gaban. Mari menang motor. Mari beli baju Gaban Saleh official 300 beli motor. Ni lah penyung original RZ member. Sulang. Ni mobong lah. Tak tahu. Kita duk jual sini. Ada sulang tu acak. Tinggal saya orang. Belum ya je. Sebelum Cumi. Dia pakai dia topi ni. Panas air ni. Oh, ramai. Ayo. Masih okey kan? 150. Sebelum kita nak sampai ke motor RZ lagi, kita tunjuk dulu bus. Sebab kemungkinan kita susah nak mari sini mula lagi. Oh, ni bus Honda yang ramai orang dalam Oi. Oh, aduh lah. Ada komen kata bang, kalau tengok kat bus orang ramai tu cuma masuk nak tengok ada benda. Tak apa, kita masuk. Kita masuk sekejap. Ni motor mungkin saya bus sini tu.
Jauh lagi kita nak sampai. Tahun ni memang itu sampai situ je, push. Ni sampai ke belakang tu. Awak mau tunggu je. Lawa warna ni. Jom kita tengok orang lain lah. Mana? Jom. Dojo hemet lah. Lecok. Ni kedai kita masuk dah kemarin. Awak mana tengok video kemarin tu? Oh ni kita masuk dah. Hari ni kita tak masuk hari ni. Kita terus ke Dino. Sebab kita ada nak letak kad cabut tambah tua. Sound aku okey dah. Hari ni aku dok pakai sound sebab kemarin video kalau aku pakai apa dah? Mic dia jadi pecah sebab terlalu bising. Jadi hari ni aku dok pakai mic, aku agak jelas lah video aku. Ada stiker. Awak pernah tengok stiker? Jom kita tengok stiker. RM5 dua. Bang, dah datang bang. Belum lagi. Jom kita tak lain lock. Benar. Payung Areze. Mahal. Ni paling laku ni. Ni paling laku. Lalu sikit. Panah. Sekejap lagi kerana kita akan beri laluan untuk solat Zuhur dan kita akan teruskan sambung. Ni sikit baru ni. Depan tu banyak lagi.
Kaki aku akan review gawakmu motor ada situ. Kita akan buat. Tapi mungkin aku letak lagu lah sebab aku takut copyright ya. Sebab dia ada muzik di situ. Kalau ada owner motor, hok nak motor dia situ, sila komen ya. Komen hati dengan nombor plate. Ha. Kita ke helm. Banyak di situ.
Muhammad Nasri. Okay, ni bahagian luar dari Lita Kabadak. Atau atas ni luar. Di luar pun penuh. RZ. Ni biar buruk asal RZ. Oh. Biar buruk asal RZ. Tapi waktu tak buruk. Ni tak buruk ni. Ni baru. Waktu tak buruk. Wah, kenapa ada RZ lambang api ya depan tu. Mari kita tengok. Okey. Kalau ada tuan-tuan motor boleh sila komen hadir. Tu dia. Tah. Panah, api. Angin raya. Oh ni. Bukan air set je siapa. Ada yang ditanya oleh Tabaki untuk barang-barang motosikal. Tadi abang, kawan itu tolong tadi. Okey, nombor terusnya, silakan. Mantap bang. Mantap lah. Giliran tak bagi lagi ni nombor cakap tadi. Kau tu apa? Potong lagi. Situ lah. Bukan official. Bukan yang official. Sini lah. Tengok warna apa? Ni Fokyo tu dalam tu. Wih lah abang. Terima kasih bang. Banyak bang. Bang, lagi satu bang. Lagi satu bang. Lagi ni bang. Apa? Lagi ni. Lagi mana? Tanjung Karang. Tanjung Karang. Mana? Selangor. Orang Selangor ah. Penyu beli lagi penyu. Penyu dah beli. Belum balik lagi. Balik lagi baru beli. Kena buat alik ah. Beli motor. Tadi. Malam tadi beli motor. Berapa harga? 20. 20. Patut hari ni masuk event tu. Gila ah. Baju dah beli siap-siap. Baju dah beli siap-siap. Tu yang dapat ni. Gila ah. Malam tadi beli. Okey, baik. Tu. Mana nak solat lagi? Memang padu lah. Jangan dekat Samira je. Lambat suka bang. Lambat. Baik bang. Okey. 9. Gila. Malam tadi beli. Hari ni masuk event. Memang fighter. Tabik. 9. Ni Elpa Elpa tahun lepas Ya ke? Sponsor utama tahun lepas. Boleh bang. Oh ni Elba Motor ni motor sebut tambah turah tahun lepas. Kalau ada owner ni sila komen hadir. Members, selamat Hari Raya RZAC members semua. Alhamdulillah semua hadir dekat sini, tak pernah mengecewakan. Daripada saya usia muda sampailah muda balik. Satu jenama yang begitu besar yang diangkat oleh otai-otai kita, yang dibawakan kepada anak-anak muda. Dan hari ini otai-otai kita masih lagi bersama dengan kita. Satu jenama yang begitu besar dalam arena motosikal, iaitu RZAC.
Dan saya pada tahun 2002 selepas RZ saya muncul dengan TZM dapat dilaksanakan hingga ke 7 tahun berturut-turut. Mantap. Daripada sini sampai ke hujung sana kita dibanjiri oleh seluruh rakyat Malaysia yang membanggakan dengan jenama RZ members. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua ni pertama kali lah saya sampai ke event permotoran. Yang 40 tahun anniversary RZ ni. RZ yang telah orang kata dikeluarkan, dimodelkan daripada tahun 1985 hingga sekarang 2025, dah 40 tahun. Ya. Akhirnya banyak perkembangan, banyak benda-benda menarik setiap tahun, setiap kali RZ. 46101 8 7 5 panggilan pertama. 6 8 7 cepat. 6 7 2 6 5 8 Saiful. Betul. Sabar aku cek dulu. Sabar. Hai sini. Weh, tepuk sikit. Member dapat pergi umrah. Alhamdulillah. Itu dia. Masya Allah. Hampir dia ada 6 1 8 6 5 yang bernama Muhammad Syahrin. Yang seterusnya nombor 7 9 1 1 6 alias Singa 910 23 910 21661 21661 59215. Jadi kalau kau nak menang Alphard tu, daripada sekarang korang berzikir. Pukul 5 petang kan Datuk Din Kamarudin akan cabut. Juta ni. Pasti Poki ada tak ada? Tak ada kan? Tak ada apa ya? Poki nak beli. Poki nak beli RZ juta. Ada orang nak jual. Nak belanja berapa? Bapak-babu ke Cina? Okey, tak sih. Hot tu kena beli. Cina, kita PT ada dah. Ha? Kita ada Segala nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, karahmati dan berkatilah perjalanan majlis RZ member pada tahun ini. Ya Allah, Ya Ghafar, sesungguhnya dosa kami begitu banyak padamu Ya Allah. Dosa kami begitu banyak kepada kedua ibu bapa kami Ya Allah. Dosa kami begitu banyak pada rakan-rakan kami Ya Allah. Tidak terhitung dosa-dosa kami Ya Allah. 4 3 9 3 5 4 3 9 3 nama beli 2 0 2 9 8 2 terusnya 6 2 8 7 Adli Isaac Zek 7 2 awak 3 0 1 1 2-3-0. Okey, number
30,890. Nama? Nama Hamdan Abdullah. Hamdan Abdullah. Kazakhstan. Makan roti. Dengan kata-kata. Kita alihkan tong kita. Tidak terucap dengan kata-kata. Okey geng, terima kasih hok mana tengok video aku sampai habis ni. Terima kasih banyak. Kalau ada masa rezeki panjang umur tahun depan aku akan buat lagi. Hok mana dak subscribe lagi tu minta tolong subscribe kita. Mana terkurang okay. Ni suasana balik tadi. Muncul. Aku tak apa, aku duduk di Terengganu je. Tapi kalau event RZ ni duduk di lain, buat di lain, insya-Allah aku akan pergi. Tapi hak dari RZ Terengganu lah. Assalamualaikum. Bye bye geng.